What's going on, nerds? Shazwan Endora here, and let's talk comics. Welcome back sekali lagi bersama aku dengan guest. Wah, lately aku bisa invite kau dengan Arif je tu, back to back. Sebab Arif because of Superman trailer pun baru keluar kan. And then aku pun tengah layan some DC punya content lah. But the reason kenapa aku invite guest aku hari ni is because kita akan cover 2 topik for satu episod ni. Tapi sebelum tu the guest is none other than Izzat from Sembang Wayang. Kau dah tahu lah. Let's go. Okay, macam biasa lah. Okay. Kalau ada news baru je, mesti aku akan invite kau. And okay, last week kita sebenarnya kita nak pergi live kat TikTok, betul tak? Untuk review tentang apa nama dia, Ironheart punya trailer. Apa dia? Bukan announcement. Live. Oh, live. Okay. Live punya Ironheart. Tapi Ironheart masa tu pun dia keluar macam random timing. Dia macam tiba-tiba diorang apa, pasal kan, like Superman, mentang-mentang Superman nak keluarkan ni, tiba-tiba dia macam kita keluarkan trailer lah sama hari kan. So macam aku cakap, kita akan coverkan 2 topik. Tapi sebelum aku bagi tahu apa the second topic is, aku tak tahu kau punya pendapat pasal trailer Ironheart ni lah. So what do you think of Ironheart ni? Adakah kau excited? Quite excited lah. Sebab aku tengok daripada trailer, aku rasa kau lagi tahu banyak benda. Sebab ada maybe daripada trailer tu ada banyak easter egg yang karakter aku sendiri pun tak kenal. Aku boleh kata kalau kita go through trailer tu, hampir 90% atau 80% orang dalam trailer tu aku tak kenal. Okay, faham. So okay, macam aku sendiri, aku karakter dia maybe kenal. Tapi Ironheart, kalau nak tahu pasal Ironheartnya background, not really lah. Aku kenal ringi lah. Sebab aku rasa kebanyakannya adalah karakter-karakter baru kan. Yeah. And also Riri Williams pernah muncul kat Wakanda Forever. Betul. Jadi pada siapa yang tak tahu Riri Williams, aku bagi a little bit of backstory lah. Riri Williams ni aku tahu dia muncul tahun around bila Marvel Comics nak reboot dia punya universe. So diorang introduce Riri Williams, and then masa tu tak salah aku Tony Stark pun dah mati lah, if I'm not wrong lah. Sebab AI Tony Stark yang jadi mentor pada Riri Williams. Tapi sekarang okay. Apa dia? Tak tahu. Oh tak, macam kat MCU kita tengok mentor dia adalah Wakanda punya apa, device kan, teknologi kan. So aku tak rasa RDJ akan kembali sebagai AI untuk Riri Williams ni. So there's gonna be a different different direction diorang akan pilih lah. But then also, dia punya suit pun aku tak berapa berkenan lah. Nampak macam Power Ranger tu. Betul tu. Aku tahu tak, bukan Power Rangers, ada satu karakter aku lupa lah nama. Dia Jepun juga, tapi Power Rangers, macam Power Rangers. Robocop. Robocop. Apa ni Pacific Rim Bukan. Dia lama gila lah. Mask Rider. Bukan Mask Rider. Kamen Rider. Bukan Mask Rider, bukan Super Sentai, bukan Power Rangers. Tapi dia Cybercop. Apa sih? Cybercop aku tak layan. Cybercop dah. Yes, aku dia macam design Cybercop lah. Dia bulky kan. Dia punya suit tu. Tapi kalau kau tengok trailer kan, dia ada tiru sikit vibe Iron Man. Cara dia buat dia punya suit waktu yang dia nak pakai suit tu kan, macam ada vibe Iron Man second kot aku rasa. Betul. Cara dia suit up lah basically kan. Betul. Cantik lah sebab Apa? Kau lo. Tak ada, sebab we've been getting nanotech
for the past movies kat dalam MCU ni. So to see Riri Williams kembali pada yang pakai suit up, dia punya suit up montage tu macam practical gitu kan, lagi nostalgic lah pada aku. Betul, aku setuju. Ya. Apa ni, kalau kau nak cakap pasal benda tu kan, kau rasa dia akan okay lah, audience Iron Man, fans Iron Man akan appreciate Ironheart? Ni that's a good question lah. Sebab kat dalam komik Ironheart ni dia tak ada, dia punya impact tak sebesar Miles Morales tau. Okay, Miles Morales bila dia masuk 616, ramai fans suka man. Tapi Riri Williams, bila diorang introduce Riri Williams, nobody is talking about her characters ya. Like, yalah, aku get it yang dia so called macam take place gantikan tempat Tony Stark masa tu. Cuma dia punya hype not really that big. Even dia punya komik tak banyak tu. Yeah. I mean sekarang ni kalau kau realise Riri Williams muncul kat Wakanda Forever, sampai sekarang tak ada orang mention pasal dia. Even trailer pun tak, marketing pasal Ironheart pun macam ada tak ada je kan. So betul lah. Ya. Aku lupa, aku tak pakai phone tu. Sama, tapi kau record through kau punya DJI kan? Ada mic. Oh, takut dia echo Aku alamak. Nanti aku try guna ni lah, enhance punya audio punya apps ni. Aku rasa ada something yang tak kena. Tapi aku semalam cuba untuk Arif punya audio. Baik je. Baik kan? Sebab aku video dengan kau sebelum ni pun, audio aku walaupun aku pakai Rode, tapi aku tunjuk dekat apa ni, kamera. Dia jelah placement mulut apa semua tu dia tak power sangat. Tapi lepas aku buat tu memang power gila lah. Dia jadi sedap lah. Betul. Wah, sekarang AI teknologi. Baik, aku borak AI pula. Mentang-mentang ya, okay. Lagi satu ni, ada karakter Ironheart tu kan. Aku nampak dia macam ada dua karakter. Bukan dua lah. Ada seorang karakter yang macam magician kan. Yang pakai hood tu siapa dia tu? Hood lah nama dia. Inilah maksudnya apa backstory the Hood tu? Okay, aku tak tahu how they gonna introduce atau explain the story kat Ironheart ni, but setahu aku kat dalam komik, aku dah baca sikit lah here and there, because dia ada muncul kat Avengers komik, dia ada muncul kat Spider-Man pun ada muncul a few times. Aku tahu Mamat ni, nama Parker Robbins ni, dia kalau nak gunakan power dia kena pakai hood tu. Hood tu yang kasih dia power tau. Dia sebenarnya tak power dia, orang dia manusia biasa je. Tapi hood tu is supernatural. And tak salah aku, Amber Heard dulu aku yakin hood ni ada kena mengenai Mephisto tau. Tapi sebenarnya tak. Amber Heard ada bagi tahu aku yang hood ni sebenarnya ada relation dengan Dormammu. That's why aku tak tahu whether kita akan dapat Mephisto atau Dormammu dalam this series ni. Berkemungkinan akan jumpa Clea. Macam apa, kira nak set up untuk Doctor Strange lah. Sebab Doctor Strange kan kita tak tahu lagi apa jadi, sebab lepas dengan Clea bawa dia, lepas tu kita tak tahu kan apa ke mana dia pergi. And lagi satu benda interesting, Hood ni kalau dia fight dia akan pakai pistol tau. So kita dah nampak dia ada guna pistol at one of the shot kat trailer ni. So aku excited tu tengok benda tu lah. But other than that, apa kau rasa pasal Anthony Ramos ni ataupun Nabil Ahmad menjadi Parker Robbins atau Red Hood pula, Hood ni? What do you think? Aku tengok based on dekat trailer tu, aku agak excited lah, sebab nampak dia satu karakter yang macam menarik sebenarnya. Cuma aku kan kita pernah bincang benda ni, Ironheart ni kan lebih kepada teknologi punya ni kan. Kenapa The Hood ni adalah The Hood ni kira villain ke apa? Villain lah. Tapi kat dalam trailer dia nampak macam bukan villain tu. Aku tengok dia macam more of a mentor dah.
dia macam membantu siapa ni? Ironheart, Riri Williams kan. Tapi tak tahu lah. Lepas tu mungkin dia akan sentuh bab magic dengan sains kot. Ke sebenarnya ni memang set up untuk Dr. Doom. Dr. Doom kan kita tahu magician and science. Itu lah. Sekali ada cameo ke, tapi tak nak letak harapan gitu lah. Sebab TV series MCU harapan tinggi-tinggi. Sekali tak ada benda. Tapi tak tahulah, sebab kita nak bandingkan dengan Loki, jauh beza lah Loki. Sebab Loki kan dia pelakis hint pasal Dr. Doom. Ada? Aku tak ingat siapa. Aku dah nampak artikel. Siapa Mobius cakap yang ada seorang budak bunuh 300 orang, 3,000 orang dekat Black Sea tu. Kan Black Sea dekat dengan Latveria. Faham. Aku tak perasan benda tu. Seorang budak 10 tahun. Tak silap aku 10 tahun lah. So itu kira masa tu kepada Dr. Doom lah diorang kata. Victor Von Doom masih budak kecil lagi lah masa tu kan. Sebab dia kata Black Sea tu adalah tempat yang paling dekat dengan Latveria. Dan Dr. Doom kita tahu power gila babi. So tu kemungkinan lah. Damn. So tapi Dr. Doom punya backstory pun interesting. Dia takkan muncul kan, tapi dia akan mention because magic dengan science kan. I mean siapa lagi magic dengan science combine. Sebab sekarang ni Riri Williams 100% science, lepas tu Hood 100% magic atau supernatural kan. So the only person kat dalam Marvel Comics aku tahu yang boleh combine ni dua is Dr. Doom lah. So takkan orang tak nak mention kan. Betul. Tapi kan sejauh mana relation The Hood dengan Riri Williams ni dalam komik? Sebenarnya terus terang aku cakap aku tak baca Ironheart. Aku dah baca a few. Cuma aku tak tahu lah relation orang macam mana. Because The Hood aku banyak tengok dekat Avengers. And then recently komik ni dia jadi Ghost Rider. So tak ada mention pasal Hood dengan Riri Williams tau. Aku rasa Ironheart kita should invite Amber Heard sekali saja. Tapi minggu ni dah busy lah. Tak apalah, nanti maybe bila series dah keluar kita boleh invite ke apa. Kita Ironheart akan keluar start daripada 24 Jun. Lama lagi sebulan lagi like ujung bulan kan. And then kosong tu. I mean yalah, kita boleh layan Captain America Brave New World lah, sebab dia akan keluar kat Disney Plus lah nanti. Tapi bulan ni kita orang pack tu. Apa untuk sembang wayang lah, back to back banyak filem ni. Sebab upcoming ni ke Agent Ali, yes, lepas betul. tu Clawman, lepas tu apa lagi, satu lagi movie apa tak aku tengok. Gayung korang belum sentuh kan? Gayung tak sempat lah nak tengok sebab banyak sangat movie. Tu lah. Gayung Singapore keluar lambat tu. Ya. Tapi kau akan tengok. Aku rasa keluar. Aku akan tengok. Aku suka cerita ada kena-mengena dengan silat. Cuma Beto Kushairi aku tak minat sangat. Ya. Aku minat Beto. Kalau boleh aku, tapi aku tak sempat lagi tengok. kau minat? Damn. Anyways, Ironheart kita tak ada banyak benda nak sentuh lah. Sebenarnya aku nak buat Ironheart ni satu episod tau. Cuma macam yelah, like aku pun tak baca sangat. And then Hoodnya karakter pun aku tahu gitu-gitu je. So far yang aku boleh cakap, starting of the trailer bila Hood tu tolong Riri kat dalam lift tu kan, dia ada vibes macam Saw atau Escape Plan tu. Kau tengok Escape Plan dengan Saw tak? Escape Plan aku rasa aku tengok. Bukan Escape Plan, sorry, Escape Room. Escape Room yang mana? Yang tu perempuan berlakon cerita Daredevil tu, yang apa? Tak tengok. Siapa nama dia? Dia kan macam Saw, macam Squid Game punya vibes kan. And benda tu aku rasa they should leave it for a character named Arcade lah. Kat dalam komik ada satu villain ni nama Arcade. Dia dia punya cara untuk torture superhero ni semua kan macam Saw. Kau tengok Saw kan? Dia macam Squid Game lah basically. Dia akan set up satu bilik ni, and then dia akan buat game untuk superhero ni untuk go through, untuk escape lah basically. Tapi aku rasa Arcade ni dia punya cara untuk torture superhero ni, dia akan set up satu bilik ni, and then dia akan buat game untuk superhero ni untuk go through, untuk escape lah basically.
Ya, Arcade lah nama dia. Tapi aku rasa dia akan muncul masa X-Men kot, harap lah. Tapi, Speaking of X-Men, aku apa? ada soalan, Kerja? untuk kau. Kau rasa sebab since kita tahu Riri pergi MIT, Oh yeah. which is university yang sama dengan Spider-Man. Ya, Michelle Jones dengan aku tak tahu Peter Parker pergi MIT ke tak. Tapi aku tahu yang dapat pergi MJ dengan Ned lah. Kan? Tak tahu. Kan, Okay, MJ pergi mana? Memang dia nak pergi MIT juga kan? Itulah. Tapi bila diorang dah lepas No Way Home tu, aku rasa yang dapat pergi MIT cuma Tudu Eko je. Peter Parker aku tak tahu whether dapat pergi ke tak. Okay. Ya. But yalah, maybe kita akan, aku rasa kalau diorang nak cameokan Netflix atau Michelle Jones pun okay je. Betul. Ada explain apa jadi kat No Way Home kan selepas. I mean diorang aware yang diorang tolong Spider-Man, tapi diorang tak aware yang Spider-Man tu Peter Parker, itu je. Sebab aku rasa kalau mention pasal MIT, dia akan mention pasal salah seorang kita tahu Tony Stark MIT. Okay. Itulah Spider-Man lah. Idea Spider-Man masuk MIT pun kita tak tahu. Sebab kalau ikutkan based on No Way Home, dia memang nak masuk MIT kan dengan kawan-kawan dia. Ya. Tapi so far aku tahu cuma Ned dengan Zendaya je. Sebab masa dekat kedai donat tu kan, Zendaya ada cakap pasal kau engineer aku lah, apa bla bla. Ya, tapi Peter Parker diorang tak kenal. So entahlah. Anyways, let's put aside Ironheart ni. Aku nak sentuh bab X-Men. Kau ada dapat berita anything regarding X-Men tak? X-Men yang aku dapat adalah tentang Doomsday. Yes, yang benda tu lah. Yang apa ni, Iceman semua tu kan. Yes. Most character daripada X-Men 2 yang ada dekat X-Men 2 tak salah aku, akan memunculkan diri untuk Doomsday. So dia, aku tak tahu lah, dia macam dia nostalgia sikit lah, nostalgic sikit lah kan. What if kalau tapi what if kalau apa? What if? Kita movie-movie yang lama kan, yang dah lama tak muncul akan keluar balik. Sebab most character yang kita dah lama tak jumpa dah keluar balik lah. Contohnya waktu dah ada Doomsday ni, aku Spider-Man memang akan lagi gempak lah. Sebab Russo Brothers kata Doomsday akan jadi 2-part filem yang paling power untuk dekad ni. Wait, 2-part film as in dia akan berpecah Doomsday dengan Secret Wars lah. Bukan Doomsday Part 1, Doomsday Part 2. Okay, faham. That means kita dah tahu yang X-Men the second movie X-Men tu macam Nightcrawler, Professor X, Magneto semua akan muncul balik. Even ada gambar leak yang Cyclops tu, pelakon Cyclops tu pun akan muncul kan. Betul? Ya. Cyclops tu tapi muncul kan sebab nama dia. Ya. Nama betul. Dia ada kan dekat announcement. Ya, tapi semalam kalau kau follow, kalau kau nampak MCU Network punya posting kat Twitter atau Instagram kan, aku pun ada post lah. Dia kan tunjuk Patrick Schwarzenegger akan main watak Cyclops juga. Patrick Schwarzenegger, anak Arnold Schwarzenegger. Dia tak pernah berlakon lagi kan dalam ni. MCU so far belum lah. Tapi ada a few. Setahu aku line up X-Men MCU yang diorang akan tunjuk ni kat dalam Doomsday ni adalah like the first original X-Men punya line up kat dalam komik. Macam Cyclops, Beast, Iceman, Angel, Jean Grey, ni 5 orang je. I mean kalau diorang nak masukkan Professor X kali lah. So ni adalah the original 5 team members of the original X-Men. So kita pun dah dapat casting untuk X-Men ni. Sekejap aku buka sebab aku tak tahu nama-nama diorang. Aku cuma tahu Arnold Schwarzenegger ni anak je. MCU mana kau tengah baca Tengah baca juga. Ya, semalam Ija ada post lah kat dia punya Twitter. Sebab aku buka Twitter senang lah.
Aku tahu Patrick Schwarzenegger. Aku hype gila saya bila nampak Patrick tu, because aku minat ni kan, Arnold Schwarzenegger kan. So to see dia sendiri. And aku ada cakap juga kat Instagram, since Sylvester Stallone dah muncul kat Guardians of the Galaxy, why not bring Arnold juga saya masuk MCU. Okay, ni Ija ada post malam. Aku nampak ni Nicholas Gelzin, Angel. Yes, Blue, Angel, Stucky, Iceman, Daisy, Iceman, Jean Grey, Patrick, Cyclops, Logan Lemon, Beast. Damn, tak sabar saya. Oh, ni kira line up lama kan? Ni kira kalau kat dalam komik, the first ever X-Men punya komik dorang release this team lah. Sebelum Wolverine wujud, sebelum siapa lagi, Nightcrawler wujud, this is the original team lah. Oh. Yeah. So aku rasa kalau MCU were to go to this direction kan, of X-Men kan, damn, the first trilogy kalau gunakan these 5 team members, aku okay sah. And then the second trilogy baru nak introduce Wolverine ke Storm ke, pelan-pelan aku memang okay gila lah. Sebab this is the only time yang MCU boleh betul-betul storytell of X-Men dengan sempurna tau. Kau faham tak? Macam dulu kita dapat X-Men First Class pun seakan-akan macam tu, cuma kita tak ada Cyclops, kita dapat apa, abang dia kan, Havoc tu. Yeah. So this is the way lah pada aku. Okay. Yeah. And also ada gambar leak apa, Patrick Schwarzenegger kat Doomsday punya set. So dia akan diperkenalkan kat Doomsday dulu lah. So possibility untuk dia jadi Cyclops dalam MCU tinggi lah. Aku rasa dia MCU punya X-Men lah. Tapi macam mana diorang akan introduce X-Men MCU tu itu aku tak tahu lah. Sebab sekarang apa, Monica Rambeau kan kat dalam universe X-Men kan. So aku nak tanya kau, Monica Rambeau ni kat dalam universe X-Men masa tu, Fox-nya ke different punya? Because Beast kita tahu is from the last time punya Beast, betul tak? Beast tu yang kat The Marvels. Sebab ada yang kata benda yang sama. Ada yang kata Beast tu adalah Beast daripada komik. Nanti bukan komik, animated series. Animated kan. Ya. Susah tu nak Kalau rumours kata dia betul-betul nak bring out the best X-Men yang komik accurate kan. Aku rasa dia akan buat satu universe yang memang ada X-Men yang semua powerful gila, the best X-Men dalam universe tu. Sebab kita dapat rumours memang confirm, bukan rumours lah, aku rasa ni dah confirm lah sebenarnya. Kita akan dapat X-Men versus dengan Avengers. Oh yeah. So, and then yang si Nightcrawler punya pelakon pun dah cakap dia akan fight dengan Reed Richards lah apalah kan. Betul. So aku rasa this X-Men team akan mati for good lah. Okay lah, aku rasa diorang akan mati lah saya. Dr. Doom akan bunuh diorang lah. And then to bring forward the new X-Men team kat Secret Wars, ni lah Patrick punya team lah, Cyclops yang kita dapat tu, line up baru tu. Diorang cakap kan, kau ingat tak kalau dalam Infinity War opening dia Thanos kalahkan Thor kan, Thornya spaceship Thanos kawan dengan Hulk. Yes. So diorang cakap planning untuk Doomsday, the first scene tu, first act tu adalah fighting scene between Avengers X-Men dengan Dr. Doom ke Avengers dengan X-Men. Sebab diorang cakap Dr. Doom sekarang kat expansion kan. Betul X-Men dengan Dr. Doom. So damn, pasal adalah yang macam buat teori kan, what if kalau the first act yang kau nampak adalah Dr. Doom yang jumpa dengan Thanos, yang dia buat scene macam jumpa apa, dia tumbuk Thanos macam dalam komik tu. Oh yeah. Tapi okay, sedangkan X-Men nya cast kita dapat untuk X-Men 2, Nightcrawler, Magneto, siapa lagi, Storm, Cyclops kan. What if yang macam Rogue, Iceman ni semua kita dah nampak diorang dah mati kat expansion tu, Dr. Doom dah tibai diorang. So kira tinggal apa yang diorang dah release lah masa tu, yang casting. And then aku nak tanya kau, Dr. Doom yang tibai X-Men ni, Dr. Doom yang mana?
RDJ atau Shah Rukh Khan? Dia bagi punchline. Jangan Shah Rukh Khan. Tapi aku Loki aku nak tengok saya Shah Rukh Khan jadi Dr. Doom. Kelakar Syul. Kira Tapi kebanyakan tweet yang tweet benda tu semua dah kena delete kan? Oh ya ke? Ya. Kira apa? Betul ke? Tak tahu lah. Aku nak cakap. Oh damn. Kalau Shah Rukh Khan aku tak Kan sebenarnya yang post tu MCU Network kan. Pasal dia delete. Orang cakap betul lo. Sebab benda ni dia delete. Bagi saja delete tu orang buat teori macam tu. Sure lah. Tapi logik kau bayangkan kalau betul kau bayangkan kalau betul Shah Rukh Khan jadi Dr. Doom, Mat. Aku rasa kat Malaysia dengan Singapore ni pagu wayang meletup, Mat. Makcik-makcik akan tengok saya cerita Avengers. Kau tanya makcik-makcik tahun depan Marvel movie mana yang best? Oh, Doomsday. Sebab ada Shah Rukh Khan. Okay, kalau Shah Rukh Khan jadi Dr. Doom, the first dia turun je kan, nak intro dia udah masuk lagu lah. Doom macali lah. Doom macali. Kira masuk lecis ya. Tapi The Marvel ni lah tak boleh. Itu lah. Okay, selain daripada tu X-Men itu je kan. Because aku tengok lately ni yang gambar leak untuk Doomsday cuma X-Men je tau. Casting lain tak ada, Mat. Aku rasa kita dapat Magneto. Dia tengah hypekan X-Men balik ni. Ya tu. Nampak macam X-Men je. Tapi sudah lah Syul tunjuk AI punya video-video. Aku tak faham saja diorang. Kan ada satu gambar yang DJ dengan Wanda kan. Ya, mana ada gambar macam tu Syul kalau leak. Aku pun nak cakap kenapa DJ botak kan. Dia baru balik umur. Tapi yang RDJ recently baru post tu, yang dia ambil gambar, dia posing dengan buku. Sebab Hawkeye sekarang dia tak nak jadi Hawkeye sebab gaji dia kan. So what does it mean? Adakah dia akan bunuh Hawkeye lu? Dia tak nak. Dia apa ni, dia tak setuju dengan gaji untuk season 2 kan. Oh, season 2 lah. That means kalau Avengers diorang, dia cakap dia still open up untuk dia jadi Hawkeye. Cuma dia tak dia, sebab screen time dia tak banyak, dia cakap. Tapi MCU nak bayar gaji murah. Lepas tu keadaan yang dia kan bawa accident. Tak masuk akal bro. Tajuk Hawkeye tapi nak bagi Hawkeye punya main actor gaji rendah. Tak make sense. Cuma kenapa RDJ post dengan buku Jeremy Renner tu? Itu yang aku tanya. Adakah dia akan mati dulu dalam Doomsday ni? Sekali Jeremy Renner sebenarnya adalah Dr. Doom. Dr. Doom, aduh. Adalah. Tapi Jeremy Renner pun tak ada kan announce untuk tu lah, tak ada berita. Hari tu tak tahu lah. Cerita dah nak announce, tiba-tiba tak ada announcement apa-apa. Sehari 2 hari lepas tu tiba-tiba Ironheart ni trailer luar. Tu lah. Bukan tu je. Lepas tu macam tiba-tiba aku tak tahu berapa sahih lah ni X-Men yang line up baru kan, yang Patrick Schwarzenegger tu semua kan. Sebab MCU yang post. So MCU Network yang post. So entahlah. Aku takut macam aku hype gila benda tu kan, sekali tak jadi. Kecewa man. Okay lah, anyways kita pun dah masuk 30 minit ni. Thank you so much Izzat for being my guest once again. Thank you juga. Kau ada kata-kata terakhir? Tak ada. Apa dah? Aku tak ada kata-kata terakhir. Sebab aku rasa kita akan bertemu. Kita dah. Weh, cantik. Memang kau berpuisi lah. Bagus tu. Okay lah, thank you so much. Yang siapa berminat untuk tahu lebih pasal Izzat ni, kau orang pergi follow Sembang Wayang kat dia orang punya TikTok dan juga Instagram, dan dengarkan podcast mereka di Spotify dan juga YouTube. Sembang Wayang kan, Sembang Wayang.podcast something like that kan. Betul.
Yeah. And then yang siapa tengah mendengar podcast ini, Let's Talk Comics with Nendo, don't forget to subscribe to this YouTube channel, Let's Talk Comics with Nendo. Dengarkan podcast ni di Spotify, Let's Talk Comics with Nendo. Follow aku di TikTok, Let's Talk Comics, dan follow aku di Instagram, Shazwan Nendo. Dari itu, Shazwan Nendo right here. Tapi sebelum tu korang jangan ke mana-mana, because aku akan sambung episod baru dengan Izzat kat Sembang Wayangnya platform pula. Episod ni post hari apa? Hari Rabu. Okay, kau bila? Hari Rabu juga. Okay, cantik. So, aku akan post pukul 8 pagi lah, standard lah. Aku 10.45. Okay, so lepas aku punya podcast, korang boleh head down to Sembang Wayangnya podcast pukul 10. And then, yalah. In the meantime, once again, Shazwan Nendo right here, Izzat Sembang Wayang. Thank you so much. Let's Talk Comics Nerds. Peace. Assalamualaikum.